Macam mana tak sedar nampak orang? Tak sedar nampak orang lagi. Assalamualaikum dan salam keadilan. Hari ni aku nak bawa korang kembali ke 1 pagi pada tanggal 14 September 2017. Hari di mana negara kita menyaksikan satu tragedi yang bukan sahaja meragut nyawa tetapi juga meragut kewarasan. Tragedi yang berlaku di sebuah pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah Keramat, Kuala Lumpur. Angka yang menghantui 23 nyawa yang terdiri daripada 21 orang pelajar dan 2 orang guru tahfiz telah syahid dalam kebakaran itu, yang mana mereka terperangkap. Tetapi bukan disebabkan lita pintas, ia adalah pembakaran terancang yang dilakukan oleh sekumpulan remaja bawah umur yang bosan dan dendam kerana telah ditegur. Ini adalah titik di mana kita mesti bertanya, bagaimana budak-budak sekolah boleh merancang pembunuhan kejam sebegitu? Komen sekarang, anda rasa hukuman sedia ada cukup setimpal untuk jenayah yang dilakukan oleh remaja ini?